Gang, so hari ni saya nak cerita pasal TikTok healthy ataupun TikTok rating healthy. Senang cerita, kalau korang nak buat TikTok shop, korang kena jaga benda ni. Kalau benda ni dah jadi kosong, korang dah tak boleh berniaga di dalam TikTok. Okey, benda ni memang sangat-sangat berbahaya lah. Okey, saya akan cerita macam mana rating ni akan turun dan macam mana nak naikkan rating healthy ni. Alright, so dalam video pada kali ni, boleh tekan dulu button subscribe, like dan juga share. Anda bersama saya Pro MJ dan juga Kedai Azimi dekat dalam TikTok. Alright, so dekat sini kalau korang tengok gambar dekat tepi ni, korang nampak lah dia bagi 220. So untuk satu minggu saya cerita pasal kenaikan dulu, nanti saya akan cerita keturunan. Okay, so untuk naikkan dia punya healthy ni, satu minggu korang mendapat 5 poin sahaja. Okay, untuk naikkan dia. Lepas tu ada penambahan sekiranya kalau korang buat satu lagi quest. Okay, cara dia ada dua cara untuk naikkan poin, iaitu melalui video atau live. Okay, lepas tu yang ketiganya adalah yang keduanya adalah jawab quiz. Alright, so dekat sini mari saya cerita dulu pasal untuk video. Okay, anda buat video ataupun anda buat live, mesti kena ada sale, barulah korang akan mendapat 1 poin. Tapi kalau video korang tak ada sale, live korang tak ada sale, so poin tu tak akan naik. Alright, faham tak? So sale tu berapa? Satu sale untuk 1 poin. Alright, kalau 2 sale macam mana? 1 poin juga. 3 sale sama, 1 poin. Dia kira macam ni. Okey, sekiranya kalau korang buat 6 video sehari ataupun 6 kali live sehari, contohlah. Okey, ini satu contoh. 6 video sehari ataupun 6 kali live sehari. Alright, so dalam masa seminggu tu, kalau korang buat video 6, sehari korang buat 6 kan, seminggu pun lebih kurang lah 6 darat dengan 7. So berapa korang kira lah sendiri. Ini saya cerita untuk sehari. Dan korang dapat poin tu 5 sampai ke seminggu. Okey, kalau hari pertama tu korang dah dapat 5, hari kedua korang dah tak dapat lah. Kiranya macam tu. Okey, so video dia macam mana? Korang buat 6 video. Video pertama dapat sale, video kedua dapat sale, video ketiga dapat sale, video keempat dapat sale, video kelima dapat sale, dan video keenam pun dapat sale. Okey, tapi dia kira 5 sahaja. Okey, dan dalam 5 ni juga, untuk satu video satu sale sahaja. Sale yang kedua, sale yang ketiga, sale yang keempat, dia tetap kira 1. Okey, video yang kedua pun sama. Kalau korang buat video ada 6 kan, video yang kedua korang dapat 10 sale, dia kira 1 juga. Okey, so maksudnya seminggu korang kena dapat 5 je. Tak ada lebih, tak ada kurang, 5 sahaja. Dalam masa 1 minggu. So untuk naikkan cepat korang punya rating score tu ataupun healthy score tu, korang buat banyak video lah. Okay, banyak video yang berkualiti dan pastikan korang dapat sale untuk setiap video. Okay, so bila korang dapat 5 sale tu, maknanya healthy korang dah bagus untuk 1 minggu. Macam itulah. Sama juga kalau live pun sama. Kalau korang live, dalam satu live tu korang dapat 200 sale. Contoh 200 sale dalam satu live, dia kira 1 poin juga. Okay, so korang kena buat 6 live, 5 live. So baru korang akan dapat 1, 2, 3, 4, 5 lah. Macam tu. Itu pengiraan dia untuk 1 minggu. So kalau hari pertama korang dah dapat 5 poin, so hari kedua, hari ketiga korang dah tak dapat lah poin tu. Faham tak? Okay, so cara yang kedua adalah dengan jawab quiz. Jawab quiz ni korang akan dapat 5 poin, tapi syarat dia korang kena jawab dengan betul. Kalau korang tak jawab dengan betul, korang tak dapat apa. Itu kekurangan untuk jawab quiz. Okay, so untuk TikTok healthy ni, dia boleh naik dan boleh jatuh. So sekarang ni saya nak cerita pasal kejatuhan TikTok HD pula. Healthy dia. Alright, macam mana dia boleh jatuh? Yang pertama, korang kena violation. Violation tak kisah violation daripada apa. Violation daripada sudut korang berniaga luar daripada TikTok, 1 kena. Yang kedua, korang buat live letak beg kuning tapi cakap tak ada produk, 2. Okay, ataupun korang buat video tak ada produk tapi korang cakap pasal produk, kena juga. Okay, so yang keempat adalah korang scam. Okay, contohnya
Okay, contoh charger ni boleh charge kapal terbang. Contoh, charger ni boleh charge kereta EV. Contohlah overclaim ke dan sebagainya, boleh menyebabkan korang punya rating tu pun jatuh. Okay. So, tak nak korang kena jawab dengan jujur. Kalau benda ni betul untuk charge kapal terbang, okay, korang boleh bagi tahu, okay, benda ni charge kapal terbang. Okay, dia tak boleh macam korang terlalu overclaim lah. Macam tu. Okay, boleh menjejaskan juga korang punya rating. Lagi satu, TikTok Healthy ni ada juga jahat dia. Okay, saya cerita pasal jahat. Okay, sekiranya kalau korang buat video tapi mengandungi unsur-unsur yang pelik lah, maknanya macam contoh kalau korang bagi tahu kan, benda ni boleh tengok, benda jujur, benda memang ada, memang fungsi benda tu. Contohlah kan, kalau korang bagi tahu, bang, kalau korang beli ni boleh tengok Astro ataupun boleh tengok Netflix. Contoh, benda ni memang betul, boleh tengok Netflix, boleh tengok Astro, tapi TikTok anggap itu adalah sebagai salah daripada segi undang-undang lah kiranya. Kalau korang nak tengok TikTok, nak tengok Netflix ataupun nak tengok Astro, kena pergi dekat saluran yang betul. Tak boleh pakai benda-benda yang lain. Kalau tak, nanti video korang akan di-blend. Okay, dia akan jadi kabur. Lepas tu hanya orang yang buka korang punya profile ataupun yang korang share link saja yang boleh tengok video tu. So maksudnya di shadow ban lah. Tapi shadow ban pada kali ni dia agak teruk sikit, sebab dia tak kongsikan video tu kepada FYP, tak kongsikan kepada rakan kita. Dia hanya orang yang ada buka video tu. Contohnya dekat wall kita, dekat kita punya TikTok, dia orang kena pergi dekat profile, dia orang kena cari video tu baru boleh buka dan tengok. Ataupun korang ambil link tu, hantar dekat member korang, baru dia boleh tengok. Maknanya dia macam private lah, lebih kurang macam private. So maksudnya orang yang betul-betul pergi dekat korang punya channel, tahu pasal video tu, klik, baru dia boleh tengok. Macam tu. Dia tak bukan random. Macam korang scroll-scroll FYP apa, tak. Dia takkan FYP video tu. Itu keburukan untuk TikTok Healthy lah. Alright, so kalau korang nak buat TikTok ni, agak-agaknya macam mana geng? Sila komen dekat bawah ni, apa pendapat korang pasal TikTok. Adakah TikTok masih lagi relevan untuk korang berniaga ataupun tidak? Okay, jumpa korang lagi di next video. Kalau korang suka dengan video macam ni, boleh tekan button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.